Bila dengar cerita ini, memang susah nak tahan air mata. Sharifah Shahira atau lebih mesra dipanggil Shira berkongsi detik yang sangat menyentuh hati ketika dia menziarahi anak sulung sahabatnya, Emiza Aznan, di Hospital Kuala Lumpur. Petang itu, bila Shira dapat tahu keadaan Andre semakin kritikal, dia terus cari ruang untuk datang walaupun jadual kerja sangat padat. Katanya, dia memang cuba lari sekejap untuk melawat sebab dia tahu situasi kali ini bukan biasa-biasa. Selama ini, mereka hanya mengikuti perkembangan masing-masing melalui Instagram sahaja. Nampak gambar gembira di media sosial, hati pun rasa lega. Tapi hakikat sebenar, tak semua orang tahu apa yang sedang ditanggung. Hubungan Shira dan Emiza sebenarnya sudah lama. Bukan sekadar kawan industri, tapi sahabat yang melalui banyak fasa hidup bersama. Shira sendiri dedahkan dia pernah ada dalam bilik bersalin ketika Emiza melahirkan Andre Mikail dulu. Mereka berkongsi doktor yang sama dan Shira antara orang yang ada saat bayi itu lahir ke dunia. Lebih menyentuh hati, nama Andre itu sebenarnya datang daripada Shira. Waktu itu, dia sedang fikir nama untuk anaknya sendiri. Suka dengan nama Andre, tapi akhirnya tak guna. Dia cadangkan kepada Emiza dan nama itu digabungkan menjadi Andre Mikail. Bayangkan, dari saat kelahiran sampai ke saat terakhir, dia tetap ada sebagai sahabat. Bila Shira melangkah masuk ke wad, dia akui dia tak mampu tahan sebab Emiza ketika itu sudah berhenti menangis, tapi Shira pula yang gugur air mata. Dia pesan pada mereka supaya jangan menangis, sebab kalau orang lain menangis, dia pun tak mampu berhenti. Kadang-kadang bila kita terlalu sayang, kita jadi hilang kata-kata. Hanya doa dalam hati yang mampu dipanjatkan. Menurutnya lagi, Andre memang anak yang sangat baik. Seorang abang yang banyak membantu jaga adik-adik. Mereka sangat rapat sebagai satu keluarga. Emiza pula memang jenis ibu yang sentiasa bersama anak-anaknya. Yang paling meruntun jiwa bila melihat adik kecil Andre. Disebabkan Emiza sibuk berulang-alik, Andre lah yang banyak menjaga adiknya sebelum ini. Tapi saat di hospital, adik itu tak sanggup terlalu dekat dengan abangnya. Bukan sebab tak sayang, tapi sebab tak kuat melihat keadaan itu. Akhirnya, pada hari Isnin sekitar pukul 10.15 malam, Andre Mikail disahkan meninggal dunia akibat kanser paru-paru tahap 4. Dia menghembuskan nafas terakhir pada usia 20 tahun selepas beberapa hari menerima rawatan di hospital. 20 tahun, usia yang sepatutnya sedang membina impian. Kisah ini bukan sekadar tentang kehilangan seorang anak, tapi tentang persahabatan, tentang kasih seorang ibu, tentang abang yang bertanggungjawab dan tentang saat-saat akhir yang tak pernah mudah untuk sesiapa pun. Kalau anda di tempat seorang sahabat, apa yang paling mampu anda lakukan selain doa dan kehadiran? Tinggalkan doa dan kata-kata buat keluarga ini di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi